Hari ni kita nak borak pasal perang candu, perang paling busuk dalam sejarah moden. Bila orang cakap pasal perang, kita selalu bayang perang sebab agama, wilayah atau ideologi. Tapi perang candu ni lain sikit. Ini perang sebab dadah. Dan yang jual dadah tu bukannya gangster, tapi empire besar dunia. Perang candu sebenarnya cerita yang pelik. Ramai orang ingat perang mesti ada meriam, tentera atau dendam antarabangsa. Tapi perang candu bermula dengan benda yang nampak remeh tapi akhirnya goncang dunia, iaitu teh. Ya, teh yang kita selalu minum kat mamak tu masa abad ke-18. British gila dengan teh Cina. Teh bukan lagi minuman eksklusif untuk golongan elit, ia dah jadi budaya. Semua rumah minum teh, semua kelas sosial, dari keluarga kaya sampai keluarga biasa, semua nak teh dari Cina. Masalahnya, Cina masa tu duduk di atas. Mereka tengok diri macam pusat dunia. Dinasti Qing ada pertanian yang kukuh, industri craft yang maju, ekonomi dalam negara stabil dan populasi besar. Dari mata mereka, Eropah ni tak ada apa yang mereka perlukan. Jadi bila pedagang British datang bawa kain, bawa logam atau bawa barang-barang buatan kilang awal, jawapan Cina cuma satu: kami tak berminat. Kalau nak teh juga, bayarlah dengan perak. Dan benda ni lah jadi masalah besar British. Sistem kewangan Eropah masa tu bergantung pada perak. Bila perak keluar dari Britain untuk beli teh Cina, ia bukan cuma isu ekonomi biasa, tapi isu kelangsungan empire. British ni dah cuba macam-macam cara. Hantar diplomat, cuba rundingan, tapi Cina tak nak juga. Cina cakap, nak teh bagilah silver. Kalau tak ada, tak payah nak cerita. British pun rasa, Cina ni makin melampau Jawapan British datang bukan dari Cina sendiri, tapi dari India. Selepas British kuasai India melalui East India Company, mereka dapat kawasan yang sesuai untuk tanam opium. Opium ni sebenarnya bukan benda baru. Ia digunakan sebagai ubat di banyak tempat, tapi British ubah jadi komoditi ketagihan berskala industri. Mereka tanam secara besar-besaran, proses dengan standard tertentu dan kawal rantaian bekalan dari ladang sampai ke pelabuhan. Jadi British gunakan sistem penyeludupan tersusun dengan pedagang, perantara, sindiket dan pegawai tempatan yang rasuah. Lalu berlaku satu pusingan ekonomi yang kejam tapi efektif. Opium masuk haram ke China, orang Cina ketagih, bayar dengan perak. Perak mengalir balik masuk ke pedagang British. Dengan perak tu, British boleh beli teh Cina yang diorang nak. Satu langkah, masalah defisit perdagangan selesai. Tapi rakyat Cina mula rosak dari dalam. Ini bukan kebetulan, ini strategi ekonomi yang dirancang betul-betul. Cina mula rasa kesannya dengan cepat. Ketagihan opium merebak ke semua lapisan masyarakat. Bukan cuma buruh atau orang miskin je, tapi pegawai kerajaan, tentera, cendekiawan dan bangsawan pun terjebak dengan opium ni. Produktiviti jatuh, disiplin tentera merosot, rasuah makin parah. Pegawai sanggup tutup mata sebab nak duit atau nak candu tu sendiri. Bayangkan, empire besar bukan tumbang sebab serangan asing, tapi sebab rakyat sendiri dilemahkan dari dalam. Yelah, semua masyarakat dah mula ketagih candu. Kemudian kerajaan Qing bertindak. Maharaja Daguang lantik Lin Zhenzu, pegawai terkenal tegas dan bersih, untuk selesaikan krisis opium di Guangdong. Lin Zhenzu ni bukan idealis kosong. Dia tahu risiko politik dan ketenteraan. Tapi dia juga tahu kalau kompromi, empire akan mati perlahan-lahan. Lin Zhenzu ambil tindakan drastik. Tutup pelabuhan untuk pedagang opium, tangkap pengedar dan rampas lebih 20,000 peti opium British. Semua tu dimusnahkan secara terbuka sebagai simbol bahawa Cina serius nak lindungi rakyat daripada ketagihan. Lin Zhenzu juga tulis surat kepada Ratu Victoria. Surat itu bukan ancaman, tapi persoalan moral yang tajam. Bagaimana satu negara boleh haramkan opium di dalam negaranya sendiri tapi jual untuk rosakkan negara lain? Surat tu jadi bukti. Cina cuba runding secara moral sebelum perang berlaku. Tapi surat tak dijawab, British jawab dengan kapal perang. Bagi British, tindakan Lin Zhenzu bukan usaha lindungi rakyat, tapi gangguan pada kebebasan perdagangan dan harta pedagang British.
Naratif ini penting sebab British tak pernah nak akui mereka berperang untuk pertahankan perdagangan dadah. Mereka bingkaikan perang ni sebagai isu undang-undang antarabangsa, hak pedagang dan maruah empire. Parlimen British akhirnya luluskan tindakan kenderaan walaupun ada ahli politik dan intelektual rasa perang ni tak ada moral. Perang Candu Pertama mula pada 1839 dan dengan cepat nampak jurang besar antara dua dunia, tentera British dengan kapal besi, meriam jarak jauh dan taktik moden hasil revolusi industri lawan tentera King yang masih guna kapal kayu, senjata lama dan sistem komando feudal berlahan. Ini bukan soal keberanian atau kecerdikan, tapi soal teknologi dan struktur. British tak perlu nak menang seluruh China. Cukup kuasai pelabuhan, sungai dan laluan ekonomi. Dengan itu, British lumpuhkan empire tanpa perlu duduki pendalaman. Kekalahan China bawa perjanjian Nanking pada 1842, salah satu perjanjian paling memalukan. China kena serahkan Hong Kong, buka pelabuhan untuk perdagangan asing, bayar pampasan besar dan beri kekebalan undang-undang kepada warga asing. Walaupun opium tak rasmi dalam perjanjian, perdagangan dadah terus berjalan tanpa halangan. China kalah perang, hilang kedaulatan ekonomi tapi masih terpaksa hadap racun yang sama. Perang Candu Kedua datang tak lama lepas tu. British dan Perancis masuk. Alasan perang kecil, kadang direka. Puncaknya, istana musim panas di Beijing dibakar. Bukan sebagai sasaran ketenteraan, tapi simbol tamadun, seni, sejarah. Barat hantar mesej jelas, kalau lawan kami, kamu semua akan dihina total. Selepas Perang Kedua, China dipaksa halalkan opium, buka lebih banyak pelabuhan dan pengaruh asing masuk jauh ke dalam struktur sosial dan politik. Dari situ lahir Century of Humiliation, bukan sebab satu kekalahan, tapi sebab siri paksaan yang rosakkan keyakinan negara. Perang Candu bukan sekadar kisah dadah atau perdagangan. Ia kisah bagaimana kapitalisme global awal beroperasi tanpa had moral. Ia tunjuk kuasa besar sanggup guna ketagihan sebagai alat ekonomi dan politik. Ia juga terangkan macam mana negara China moden sekarang ni sangat sensitif tentang kedaulatan campur tangan asing dan isu dadah. Bagi mereka, ini trauma nasional. Perang Candu lah yang bentuk cara China lihat dunia hari ni. Jadi lepas ni, kalau korang minum secawan teh, ingat, teh tu buatkan ramai orang ketagih opioid dan peperangan antara British dan China.